Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami The Risco. Okey, untuk video kali ni kita nak unpack pack terbaru daripada Monster Graphic Card, iaitu pack Champion Rise. Okey, jadi sebelum ni kita ada unpack starter deck PP Papa Zola, tapi kita unpack tu dekat TikTok. Kalau siapa yang belum follow TikTok kami, boleh terus pergi ke TikTok untuk follow sekali. Okey, jadi sebetulnya bagi anda baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Jom kita unpack video ini. Okey, untuk pack terbaru ni dia mempaparkan daripada app Baraju dan juga Papa Zola, termasuk juga dengan Mecha Mato lah. Okey, jom kita unpack satu persatu. Kita buka ini dulu. Pack nombor 1. Okay, pack nombor 1 kita akan mendapat HP marker. Kedua, kita akan dapat kad kuali, kad kesokongan kuali HP 100. Lepas tu kad osum daun. Okey. Mecha Koncho. Okey. Kalau efek habis kita kalau efek tu habis kita beritahu. Okey, Lovelin, ambil semua kad sokongan daripada Zon Kalah, masukkan deck Kalah. Daripada Zon Kalah masukkan ke dalam semua dalam deck. Untuk diri sendiri ya. Okey. Operatif Papa dan Bobo Boy Nova. Yo, kad S daripada pack nombor 1 tu dah kad S tu. Kad ini boleh digunakan sekalian yang pernah menggunakan kad Blaze. Okey. Dia punya efek dah, jika menang unsur pertama, alihkan semua kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Okey. Jika kalau unsur pertama, alih satu kad daripada zon menang sendiri ke zon kalah. Okey. Gamble sikit ah. Okey. Jadi kita pergi pada pack yang kedua. Pack kedua. Okey, pack yang kedua kita akan mendapat HP marker. Lepas tu kad osum api. Kad osum api. Style lah no, kad osum dia kan. Makin style. Okey, kad Cimobot. Okey, Cimobot kita tengok dulu lah. Ini merupakan kad sokong kekal. Kad sokongan ini, kad sokong kekal hanya dapat dipindahkan. Okey. Dia punya efek dah HP tambah 200 untuk kad yang berada di zon aktif pemain yang mempunyai kurang HP daripada 100. Pandai HP yang kurang daripada 100 tak banyak lah. Contoh macam ketua apa semua tu kan. Okey, penambahan HP ni hanya dilakukan sekali saja bagi setiap kad. Yang paling teruk usum sesuai lah pakai efek kad ni. Okey. Seterusnya kad Mega Nyato, pilih okey, biasa. Pak Pato, pilih satu kad dari deck dan tak dengan rapi HP rendah. Okey, ni automatik menang jika kad jenis Papa atau Mama Zila berada di zon kalah. Oh, yang ni kalau ada dia macam kad BDC ada juga. Lepas tu Papa Zola, Mama Zola apa semua tu automatik menang. Seterusnya kad Bobo Boy Blizzard. Okey, kad S juga. Mana dalam untuk pack champion ni ada 2 kad S. Kad ini hanya boleh digunakan jika pernah menggunakan Bobo Ice. Okey. Jika menang unsur pertama, alihkan semua kad kecuali kad sokongan kekal dari zon kalah sendiri ke zon menang. Jika kalah unsur pertama, alihkan satu kad dari zon kalah ke pihak zon kalah dari pihak lawan ke zon menang. Okey. Okey, kita pergi pada pack yang ketiga. Yang ketiga, pack Mecha Mato. Okey, kita tengok Mecha Mato. HP marker. Kita akan dapat rectangle. Okey, pilih dekat rectangle. Okey, ni tak best, spesifik biasa-biasa. Okey, ini best juga. Tukarkan kad jenis Mecha Mato dari deck kemudian aktifkan efek tersebut. Ni okey juga daripada Amato kan. Daripada sebelumnya kad Amato, ini kad Mecha Mato. Pilih satu kad jenis Mecha Mato. Masalah Mecha Mato lah. Okey, dan dulu ni Amato. Dan Mecha Mato ni pula merupakan kad jenis Mecha Mato. Okey, ring. Masukkan semula kad daripada zon kalah ke dalam deck. Lepas tu Sang Buaya, kad sokongan. Ini dalam Fury animasi Papa Zola. Efek kad sokongan tidak berkesan. Gopal. Dan kad osum api. Mana Mecha Mato dah? Tak ada. Okey, jadi gambar depan Mecha Mato. Tapi dia dapat kat sini kad foil, kad osum api. Ni macam gambar Blaze lah, Blaze. Blaze lah. Apalah. Okey. Kemudian kita pergi kepada Nova. Pack yang keempat, gambar depan gambar kacak masa muda. Kacak. Okey. Ni ada HP marker.
Kad Otoy, otomatik menang jika kad Papa Pipi Zola berada di zon kalah. Tadi kalah di Pipi Zola tu kan. Ni Otoy berdarah. Okey. Otoy ni kereta baru. Sebelum ni kalau BGC dia hanya ada Papa Zola, Mama Zola je kan. Yang otomatik menang jika ada grup Papa Zola tu kan. Yang ni kad Otoy ni baru lah, hero baru lah. Okey. Mecha Rubika, lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan di zon kalah. Okey. Pilih satu kad dengan pihak lawan ni biasa dah efek. Tukar kad jenis Boboiboy Blizzard. Okey, biasa. Kita dapat kad Awesome Daun. Okey. Lepas tu Blaze, tukarkan kad jenis Boboiboy Nova dari deck. Letakkan efek tersebut. Okey. Okey, kita dapat kad Kacak. Okey, Kacak juga beda tak? Pilih satu kad sokongan dari deck dan aktifkan efek tersebut. Okey. Ini macam apa Panglima Pari Api. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pack yang kelima. Gambar depan ni gambar Mega Concho. Kita tahu lah, tadi kita dapat ni kad Awesome Api kan. Jadi mungkin kad Awesome lain lah kan. Takkan nak gambar Mega Motor. Gambar setakat ni Mega Motor tak ada. Gambar Mega Motor je lah. Okay. Yaya otomatik menang jika nilai HP pihak lawan lebih tinggi daripada zon pemain. Okay, ni efek otomatik menang. HP, kalau HP maknanya kalau jorok kalau ni kan sebabkan ada Borara dan Kelakar Bot, jadi kebanyakan HP semuanya akan pakai 120 ke atas lah. Jadi bila letak kad otomatik menang ni, dia terus menang lah. Tapi itulah kemungkinan dia bukan efek berantai kan. Jadi tak tahu lah. Okay, seterusnya ialah Mama Zilla Monster. Tukarkan attack kepada 20. Tukarkan attack lawan kepada 20. Yang ni tetapkan attack kad lawan kepada 20. Yang ni tukarkan attack tau. Tak apa. Kalau ada HP, tetapkan HP kat lawan kepada 20. Yang tu boleh counter efek SR Vesta. Okey, ini Mama Zola Monster. Dia punya HP dah agak tinggi juga. Tapi dia punya kad bersyarat kena guna Mama Zilla dulu. Kedua Olin, nilai attack kat lawan kurang jadi 40. Okey. Masgadu pun ada juga. Pilih tu kad berzon kelas, masukkan semula ada deck. Okey. Ini dapat kad kosong air. Okey. Kau sana lawa je. Full. Cantik lah. Suka. Okay, kita dapat juga Mecha Concho. Okey. Kita ingat kau dapat kad Awesome. Sebab sebelum ni kan Mecha Motor dapat kad Awesome kan. Jadi dia punya otomatik kalah jika kalah Awesome tambah. Otomatik menang jika kalah Awesome tambah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pack yang kelima kan, ke-6. Gambar depan ni gambar Gopal dan Feng lah. Okey. Mata aku ada kad Pinodino ni kan. Okey, kita dapat HP marker. Kita dapat Boboiboy Sopan. Tak sangka lah ada Boboiboy Sopan lah ni. Jangan pertama kat palu pada diri sendiri. Bagus. Tapi HP dia rendah. HP rendah, attack rendah. Lepas tu kena guna kad bersyarat pula. Mungkin tak pakai. Air tu kakak jenis air. Okey. Api kakak jenis Blaze. Mama Zilla berkati efek kalau tidak berkesan. HP dia agak rendah. Jadi mungkin orang tak pakai kot. Samurai Medokat daripada Medokat. Ni biasa je. Okay, ni ada Gopal dan Boboiboy dan Gopal. Okey. Tukar kad ini dengan mana-mana kad jenis bersyarat dari deck dan aktifkan kad tersebut. Yang ni sama macam Papa Zola punya Game On kan. Dia punya gambar Game On kan. Dua macam tu lah. Tapi tak pasti HP dia rendah, tak tahu mana lebih tinggi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pack nombor 7. Pack nombor 7 ni gambar Operatif Zola. Operatif Zola. Okey, ni ada HP marker. Okey, ada juga Panglima Pari Api. Okey, tukar kad jenis Boboiboy Nova dari deck. Okey, ni tukar Nova lah. Ni pakai Nova, HP dia agak tinggi, memang menarik jugalah. Okey. Operatif Zola. Pilih satu kad daripada jika tewas pulangkan. Yang ni. Ini dia ada 3 jenis lah. Efek ni ada 3 jenis. Tapi paling kuat sekali yang Papa Zola Game On. Ini lebih kurang sama macam SJXC je. Okey, Tokang Venom. Tokang dalam siri Mecha Motor. Ada ini kak. Jika salah satu kad sokongan dia terdapat di zon kalah pihak lawan. Ini macam efek Pari Api lah. Macam menarik.
Tapi dia pilih satu kad sokongan. Tapi tu kalau kad sokongan tak ada kat pihak lawan, rugi juga. Apa ni, tak apa lagi. Okey, Mas Mawais tukar kad jenis Bobai Blizzard. Okey, Mas Mawais ya. Yon B pilih tukar sokongan, tukar kakak dari dia datang kan. Padu juga efek dah, tapi itulah HP dia rendah. Habis baik pilih satu kad kan. Kita dapat kat sini Bobai Blizzard. Kad usum air, temu kilik air. Okey, habis. Seterusnya pack nombor 9. Pack nombor 9 ni kan kita kata ramai orang cari. Okey. Pack nombor 8. Okey, pack nombor 8 gambar depan gambar Papa Zola. Papa Zola betul. Kita ada HP marker ini. Kita dah ada di sini Yon B. Pemegang guide ini dia biasa. Oh, semua dia lawa lah ni. Huyo. Okey. Kubiko pernah tukar kad ni. Tukar kad di luar ATP lawan dengan satu kad pilihan anda dari deck. Yang ni macam tumbuh sorat bukan tumbuh sorat, tapi tumbuh sorat dekat zon kalah. Yang ni dia macam coba besar. Okey, seterusnya Fang. Fang gambar apa mentadak. Osop untuk menang. Pihak lawan keadaan pemain kedua-dua tidak boleh menggunakan kad sokongan dan kad sokongan kekal. Kedua pemain hanya boleh Osop untuk menentukan pemenang. Jadi pihak lawan dan pemain kedua-duanya tidak boleh menggunakan kad sokongan. Okey, kalaulah dia aktifkan tu, mana efek yang kad kekal tu tak berkesan lah. Okey, kalau aktifkan ni, kad sokongan pun tak boleh guna, kad sokongan kekal pun tak boleh guna. Kedua-dua pemain hanya boleh Osop untuk menentukan pemenang. Mana kalau tak ada kad sokongan boleh lah pakai kad ni. Tapi siapa yang tak ada kad sokongan kan? Tak ada kad sokongan tak boleh nak susah move on. Tak boleh move on. Jadi mungkin ada orang kad sokongan. Siapa yang tak mau pakai kad sokongan banyak, pakai kad ni lah. Okay, robot Mega Papato. Okey, lihat deck lawan pilih satu kad cikgu efek kad tersebut. Lihat deck lawan pilih satu kad cikgu efek kad tersebut. Yang ni best. Tapi itulah apa kad Papato. Dia punya efek dia macam rosak sah. Lebih kurang tu lah. Kita dapat Papa Zola Mechanical Suit. Okey. Setiap kali pihak lawan menang atau seri dalam usum, alihkan satu kad dari deck mereka ke zon kalah. Alihkan daripada deck mereka pergi ke zon kalah lah. Okey, habis. Sekarang kita pergi pada pack yang terakhir. Pack terakhir tak ada dah. Pack nombor 9. Okey, ni dapat pack nombor 9. Okey, kita sebelum ni kita dah tengok dah. Pack nombor 9 ni lah yang antara kad yang paling penting sekali di antara semua kad kan. Jadi kita buka pack nombor 9, pack yang terakhir. Okey, kita pergi pada HP marker. Kita tengok HP marker nombor pula. Nombor macam tu ya. Okey. Kad pertama. Kacak attack tambah 20 bagi set kosongan bergerak. Okey, biasa je. Kita dapat kad usum air. Dah. Aku suka tengok kat ni nampak. Nampak dia macam malik sikit kan. Okey. Panglima yang dari pilih satu kad pada sokongan. Pihak lawan dah masukkan semula ke dalam deck pihak lawan. Pilih satu kad dengan lawan. Akan pilih satu kad. Okey. Seterusnya Berlin. Okey, tiru attack kat lawan. Okey. King Boxel Dragon. Okey, efek kat lawan tidak berkesan. Masuk kad sokongan. Termasuk efek daripada kad sokongan. Okey. Wah, yang ni lah. Nampak? Yang ni memang diperlukan lah. Ni memang saya nak cari. Sebenarnya kad usum daun. Habis. Okey. Jadi dalam banyak-banyak kad ni, saya berminat satu kad saja. Kita katakanlah, kita kita buka. Okey, sekarang kita nak review antara pack ceperas ni, kad mana yang berguna sekali. Okey, yang pertama ialah kad nombor 3754. Okey, 3754. Kedua ialah kad usum daun. Yang ketiga adalah kad usum ayak. Okey. Yang kelima, yang keempat kad usum api. Okey. Kita dapat tahu kad usum api ni dia ada dekat pack nombor. Okey, yang pack yang kita perlu yang paling okey ialah pack nombor 9. Pack nombor 3. Lagi 2 saya tak ingat. Tapi antara kad-kad yang berguna saya rasa inilah.
Okey, satu King Boxer Dragon. Yang kedua Kak Osong air, daun, air, api. Memandangkan Kak ni dia agak payah sikit lah nak tengok kan. Dia ada sebab apa mak? Masalah air dengan api ni lebih kurang sama ya. Okey, air dengan api ni lebih kurang sama je. Okey. Ini kat air ni tak apa, kita ada beza sikit kan. Yang tu je lah. Okey. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami, sajakan kepada anda untuk video kali ini. Saya tekan button share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Teruskan perjuanganku tetap melawan.